Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, mapping goal pada hari ini macam biasa dekat daily. So, saya zoom sikit daily dekat sini, markingkan semalam punya candle. Ini daripada pucuk ke pucuk ni, nampak? Pucuk ni. So, kita nak monitor price dalam zone ni sahaja. Turun kepada 1 hour. So, 1 hour sini zone. Dalam zone ni, markingkan saja. Okey, buat satu zone lagi. Okay, sini korang boleh buat zoom macam saya suka ambil dekat atas sebab press selalu sampai dekat atas ni. Pak? Okay, yang paling bawah, dekat sini saya akan ambil. So, sini ada lagi satu zone, markingkan saja. Okay, dekat sini, markingkan zone saja dekat sini. Okay, tugas korang adalah nak entry zone to zone, dalam zone. Dekat tengah-tengah ni, boleh entry tapi risiko lah. Okay, kawasan putih ni, kita nak main dalam zone. Turun kepada M15. So, M15 kita nak tengok price datang macam mana. Sekarang ni price datang compression. Dia naik, dia turun. Compression macam mana? Compression dia macam ni. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Ada peluang untuk dia breakout. Maksud ada buyer, ada seller. Ada buyer, ada seller lah. Okay, ada chances untuk dia turun. So dekat sini kalau korang tengok sebelah sini dia datang macam ni, korang jangan gatal-gatal sell sebab dia naik ni, nampak ni momentum ni kan, so dia naik sebatang, siapa sell meninggal lah, nampak? Okay, itu different dia. So sekarang ni zone to zone, okay, kita nak mencari dekat sini, boleh cari buy, boleh cari sell, tapi dekat atas ni cari peluang untuk sell, dekat bawah ni buy. Okay, dekat sini tengok situasi macam mana price datang. So macam dekat sini situasi price datang macam ni, nampak? Dia break je, boleh sell lah, nampak tu? Sama juga dekat sini, dia break saja boleh sell, ataupun korang buat saja dekat sini, marking. Pak, kan markingkan merah kat sini. Okay, dia break saja sell. Okay, M15 nak tunggu lambat, pergi kepada M5. Pergi dekat M5, tunggu dekat M5 ni, nampak? Dekat sini kan dia break, boleh lah sell, nampak ni? Nampak? Kan? So macam ni juga, okay, dia break dekat sini, korang boleh sell lah dekat sini. Dekat sini, Pak. Tapi kalau dia break atas ni, sini ada liquidity, dia break atas ni, dia pull back, boleh buy lah. So kalau tak faham juga, buat korang-korang yang ada indikator, onkan saja indikator, jadi kerja mudah untuk korang. Nampak dekat sini kan, dekat sini dalam kawasan ni dia keluar buy, korang buy dekat sini sebab apa? Dia dah touch, sebab dia dah touch dekat zone ni, dia keluar buy dekat sini, korang buy. Lepas tu dekat sini sama juga dekat sini, dia dah touch zone ni, dia ada bagi signal sell, korang sell je lah dekat sini, nampak? Kan? Berapa dah dekat sini ni? 100, dekat 200, nampak tu? Kan? Sini juga sama juga, berapa dah dia bagi ni, dia keluar buy dekat sini, dia pull back dekat sini, sini dah 150. Okay, saya padamkan ni. M5 ni, nampak tu? Okay, tadi korang dah close, okay. Dekat sini korang tunggu sahaja dia break dekat sini. Kalau ada signal sell dekat sini, nanti sekali lagi korang sell sajalah. Alright, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.